Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 10 Julai 2024, saya dan rakan-rakan berada di Sekolah Menengah Sains Kepala Batas menghadiri program Jelajah TV PSS. Jom kita tengok. Saya Nurjana dari Sejawi TV PSS ingin menanyakan Abang Syaril, apakah harapan Abang Syaril tentang program Jelajah TV PSS? Okey, harapan saya untuk program ni ialah pelajar-pelajar yang datang pada hari ini dapat menimba ilmu dengan lebih banyak dan dapat praktikkan apa yang kita orang cerita kat sini, pengalaman kita orang kat sini. So, boleh praktikkan semula benda tu balik dekat sekolah. Terima kasih. Saya Nurjana dari Sejawi TV PSS ingin menanyakan cikgu dari sekolah yang mana? Okey, saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Seri Mutiara. Nama? Nama saya Cikgu Diana. Saya ingin menanyakan apakah perasaan cikgu dapat menghadirkan diri pada program Jelajah TV PSS? Perasaan saya sangat gembiralah sebab program pada hari ini dapat memberi banyak input terutamanya kepada para pelajar tentang dunia kewartawanan. Terima kasih cikgu. Sekian sahaja laporan daripada kami Sejawi TV PSS daripada Sekolah Menengah Sains Kepala Batas untuk hari ini. Bye bye.